Pencuri itu tidak tahan melihat wanita itu menderita. Jadi dia segera memusingkan keretanya dan memecut kembali. Dia kemudian dengan pantas menggunakan jarinya untuk mengungkit racun yang baru ditelan wanita itu. Walaupun prosesnya tidak menyenangkan, dia berjaya menyelamatkan nyawanya. Selepas itu, pencuri itu bimbang wanita itu mungkin masih cuba membunuh diri jika dia pergi. Jadi dia memutuskan untuk tinggal dan menjaganya. Lewat malam, Xiao Mi yang tidak sedarkan diri akhirnya terjaga. Di bawah soalan sabar Qiang Ji, dia mendedahkan sebab kematiannya. Ternyata bekas teman lelakinya telah mengkhianatinya, dan wanita itu adalah sahabat baiknya, yang juga telah menghamilkannya. Xiao Mi yang kesepian dan miskin tidak dapat menerima ini. Sebenarnya, dia memilih untuk menamatkan hidupnya kerana putus asa. Walaupun Qiang Ji mencari nafkah dengan mencuri, dia sangat baik hati. Di bawah bimbingannya yang lembut, emosi Xiao Mi secara beransur-ansur menjadi tenang. Ini adalah kali pertama dia menyedari bahawa, selain mencuri, membantu orang lain dan menghiburkan hati mereka boleh membawa rasa pencapaian yang begitu kuat. Walau bagaimanapun, tanpa diduga, Xiao Mi kemudiannya mempercayainya dengan cara yang berbeza. Video yang sangat hebat. Sudah tentu anda perlu menonton versi super ringan dengan keahlian VIP. Baru-baru ini, saya kerap menggunakan kupon penjimatan Wang Hianyu menonton drama dan mendengar muzik. Anda boleh membeli keahlian hanya dengan RM1. Ia benar-benar tawaran yang hebat. Untuk makanan, minuman dan hiburan, saya cadangkan Hianyu dahulu. Hianyu benar-benar hebat. Sejak dewasa, Qiang Ji tidak pernah mahu bekerja seperti orang lain, bekerja keras di pejabat seperti hamba. Jadi, tanpa teragak-agak, dia bekerja sama dengan sepupunya, bergantung pada kemahiran mengutip kunci keluarga mereka, untuk kerap memecah masuk kediaman mewah. Walau bagaimanapun, mereka jarang mencuri apa-apa yang benar-benar berharga. Kebanyakannya hanya tiruan murah atau peralatan lama. Oleh itu, mereka berdua meneruskan kehidupan seharian mereka. Walaupun begitu, Qiang Ji berpuas hati, tetapi sepupunya semakin bosan dengan gaya hidup ini dan akhirnya mencadangkan untuk berpisah. Walaupun Qiang Ji enggan, dia menghormati pilihannya, bersetuju untuk melakukan satu pekerjaan terakhir dan kemudian berpisah. Tetapi dia tidak tahu bahawa operasi ini satu kejadian yang tidak dijangka berlaku. Selepas pemilik rumah memandu pergi, dia dengan mahir mengambil kuncinya dari bawah permaidani dan membuka pintu dalam sekelip mata. Kedua-duanya mempunyai pembahagian tugas yang jelas. Sepupu yang lebih muda bertanggungjawab untuk membuka peralatan, manakala Qiang, seperti biasa, meninggalkan tanda di bilik mandi. Tanpa diduga, pemilik rumah yang terlupa sesuatu, tiba-tiba kembali dan terlanggar sepupu yang lebih muda yang sedang menggosok lantai. Kedua-duanya saling berpandangan dengan tidak percaya. Sepupu yang lebih muda itu ketakutan, dan satu kejar mengejar sengit berlaku. Qiang, yang